So doakan aku. Dah cicak je pun. Tak payah je lah, kau patah lah balik. La ilaha illallah. Hai, hello semua, welcome back to Betul Channel. So hari ni kita nak buat apa guys? Hari ni kita akan buat video reaction seram. Aku dah lama dah buat video reaction seram. Aku pun tak tahu apa aku dah buat. Pada sekarang pukul 12.03. Aku pun tak tahu kenapa aku buat video ni. So kita akan react video daripada two horror stories, the final play. So itu video kita akan react pada ini. So doakan aku. Sebab aku rasa takut. Okay, tanpa kita buang masa, jom kita mula guys. 1, 2, 3. Aku tak bawa balik. Allah. It's combined? Yes, it's combined. Yeah. Okay. No, literally aku punya file ni, it's just blue colour. The red one aku. It's supposed to be red color. It's supposed to be Okay, the red one tadi aku left it in office. No, cannot. Termasuk. Okay, sekejap. Aku tengah check one by one. Aku tengok piece by piece Tak ada. There's no red. Tak ada. Envelope semua pun tak ada. Apa ni? Tak ada. Satu pun tak ada. Allah. Sekejap No, I'm literally searching every bit. Yeah. Ayo. Orang sama duk. Aku tak dengar. Hello. Bisa dengar tempat aku? Aku lebih benda macam lebih pada ni tak naik. Bukan bising. Padahal tak ada orang pun. Apa bising? Sudah. Okey. Tak kelakar. Ini kalau aku takkan lalu, serius. Aku lebih hila lalu jalan ramai orang. Dengan waktu malam macam ni. Dah cicak je pun. Apa bodoh. Cicak ke? Hai. Dia dah. Berapa? 11 suku. 11 suku. 11 suku. Aku 12-6. Terbaik. Tak payah je lah. Kau patah lah balik. La ilaha illallah. Dia cakap red file. Aku mau balik blue file je tu. Ni bukan tadi ke? Siap dia. I'm too sad. Oh, berapa persen kaki tak ada? Sorry. Kenapa nak macam tu? The hell? Sorry. Aduh. Sorry. Mata macam tu. Hei.
Pula. Cila nak betul. Apa yang dia cakap tadi Ripfan? Tak habis lagi red flag kau. Tak habis lagi. Syed, aku patah balik office. Jangan. La ilaha illallah. Sorry. No, Rahil. Sorry. Saja. Dia campak. Wah. Ada. Dia kejap. Lalu. Wah. Hah? Tak boleh. Hah? Sumpah aku nak dah habis lah. Bro nak end. Apa pula ni? Last Apple murder. So, ya itu saja untuk hari ni. Cukuplah satu video aku keseksa. Dah aku tak sanggup je. Ya. Kalau korang suka tengok aku macam ni, jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa next video. Bye bye, assalamualaikum. Peace.